Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni dekat tangan saya ada Honor Magic 8 Pro. Kalau korang follow perkembangan tech, korang mesti tahu yang phone ni memang canggih, terutama dekat bahagian kamera dia. Dia punya canggih sampaikan phone ni dipilih sebagai selected photography equipment untuk visit Malaysia 2026. Kiranya ini adalah phone yang akan digunakan untuk promote negara kita nanti. Korang imagine, smartphone sekarang pun dah boleh jadi equipment rasmi untuk ambil gambar profesional untuk tourism Malaysia. So dalam video kali ni, kita akan go through specs kamera dia dan saya akan cerita apa yang special sangat pasal smartphone ni sampai dipilih oleh tourism Malaysia sebagai equipment rasmi. So tanpa melengahkan masa lagi, so jom kita mulakan video ini. So untuk kamera phone ni dia guna setup 3 kamera. Dan kekuatan utama Honor Magic 8 Pro ni sebenarnya terletak dekat sensor telefoto dia. Dia guna 200 megapixel ultra night telephoto lens yang mana lengkap dengan dual OIS dan stability engine. Apa yang impresif, dia punya stability dah level SIPA 5.5, kiranya taraf DSLR. So bila zoom jauh-jauh, gambar tu macam melekat je dan gambar zoom pun tak blur. Kenapa benda ni penting? Sebab bila kita travel, kita ambil banyak gambar dari jauh. So dengan sensor sebesar ni, dia deliver kualiti yang sangat sharp, tak kira situasi. Korang boleh tengok sendiri sampel gambar malam yang saya ambil ni. Biasanya kalau kita buat zoom pada waktu malam, gambar akan jadi pecah atau noise banyak. Tapi dekat sini, detail dia nampak hidup. Ini sebab kamera dia ada AI powered and cloud collaboration. Maksudnya, processing gambar tu bukan setakat guna chip dalam smartphone ni, tapi dia collaborate dengan cloud untuk pastikan gambar tu nampak sharp. Dan satu lagi benda teknikal yang ada dekat phone ni, dia ada 3 core engine. Contohnya Ultra Night Telephoto Engine, Stabilization Engine dan Portrait Engine. Jadi dengan adanya ketiga-tiga engine ni, phone ni boleh bagi gambar malam yang lawa, gambar portrait yang kemas dan stabilization bertaraf DSLR. So gambar akan sentiasa nampak sharp dan terang. So berbalik kepada soalan awal tadi, kenapa smartphone ni dipilih untuk visit Malaysia 2026? Jawapannya ada pada reliability. Seperti apa yang saya cerita pasal kamera tadi. Bila kita nak dokumentkan kecantikan Malaysia, dari bangunan tinggi dekat KL sampai ke nature dekat Sabah dan Sarawak, kita perlukan sebuah gear yang reliable dan versatile. Sebab tu Honor buat collaboration dengan Tourism Malaysia. Diorang nak tunjuk kecantikan Malaysia ni melalui gabungan teknologi kamera smartphone dengan pelancongan. Bagi saya ini satu pengiktirafan yang besar untuk Honor sebenarnya. Dan sebab nak capture gambar profesional guna smartphone ni bukan kerja mudah. Tapi Honor Magic 8 Pro ni nampak reliable dan trusted. Dan lagi spek dekat dalam ni sangat all-rounder. Termasuk dengan bateri besar 7100 mAh. Dan Honor sebenarnya ada rilis beberapa gambar visit Malaysia ni. Korang boleh tengok macam mana phone ni handle gambar bangunan dan beberapa landmark ikonik negara kita. Warna dia nampak autentik dan sangat high quality. Dan sempena visit Malaysia 2026 ni juga, Honor ada jemput 50 orang fotografer dari seluruh negara untuk join satu projek eksklusif. Tugas diorang adalah untuk test sendiri kamera Honor Magic 8 Pro ni untuk capture beberapa momen tradisi dan aktiviti harian rakyat Malaysia. Dan hasil kerja daripada 50 fotografer ni, Honor akan share dekat social media platform Honor dan Tourism Malaysia. So korang boleh nilai sendiri hasil test di dunia sebenar untuk kamera Honor Magic 8 Pro ni dari pakar-pakar fotografi ni. So, apa pendapat korang? Layak tak Honor Magic 8 Pro ni jadi gear rasmi untuk tahun melawat Malaysia 2026? Kalau korang tanya saya, dengan specs kamera dan AI capabilities yang saya cerita tadi, phone ni memang sesuai sangat dan sangat peace of mind kalau nak guna untuk travel fotografi. Jadi itu sahaja untuk video Honor Magic 8 Pro pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, terutamanya bahagian kamera phone ni, korang boleh kemukakan kepada saya melalui komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Saya Ismail. Assalamualaikum dan bye-bye.